Kenapa Petronas kena pecat lebih 10,000 pekerja? Kecoh di media sosial. Lebih 10,000 bakal hilang kerja. Bayangkan mak ayah selepas kena pecat balik rumah dan tatap wajah anak-anak. Gelap masa depan. Adakah penyusunan semula ni hanya digunakan sebagai ayat penyedap bagi majikan yang tidak lagi perlukan pekerjanya? Inikah yang selalu dicanang oleh kerajaan Madani bahawa ekonomi negara bertambah baik? Bertambah baik sehinggakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara kena pecat lebih 10,000 pekerja. Kalau kita tengok prestasi Petronas dari suku pertama 2022 sehingga suku kedua 2024, keuntungan Petronas memang jatuh merudum. Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab? CEO lah. CEO Petronas kata, langkah pemecatan ni untuk kurangkan kos operasi supaya syarikat terus berdaya saing. Tapi saya nak tanya, macam mana dengan CEO yang sepatutnya bertanggungjawab? Adil ke macam ni? Sekarang sudah tengah bulan Februari. Mana laporan kewangan suku ketiga 2024? Apa yang cuba disorok? Cukup-cukuplah sorok titah addendum. Takkan laporan kewangan ni pun nak sorok juga? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.